Allah nak ajar supaya bila kita redha akan sesuatu tu, itulah bahagia kita. At the end, itulah bahagia kita sebenarnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi kembali kita dalam rancangan podcast bersama dengan saya Husna Burhanuddin. Jadi hari ni apa topik yang kita akan kupas? Saya kira topik hari ni cukup menarik untuk semula rapat dengan hati kita. Apa dia? Bahagia itu sederhana tapi kenapa susah? Jadi hari ni kita bawakan panel yang cukup istimewa, cantik, manis orangnya. Assalamualaikum Cik Fakhira, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awak sihat ke? Alhamdulillah sihat, agak nervous. Okay. Masya Allah. Okay, orang kata tak kenal maka ta'aruf. Jadi mungkin Kak Far boleh perkenalkan dirilah sikit, insyaAllah. Alright, okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya bukan Siti Nurhaliza, bukan Siti Nurdiana, tapi saya nama penuh saya Siti Nur Farhira binti Nur Hisham. Biasa orang panggil Far. Kawan-kawan kalau sekolah rendah semua Farhira, tapi starting universiti lah saya kira orang panggil Far. Dia ada sejarah sebenarnya kenapa orang panggil Far. Dan tagline saya Far Far Away. Okay. Saya asal daripada Ipoh Perak. Sekarang menetap di Selangor. Okay. Dan apa lagi nak tahu? Background study? Okay, study saya dulu. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Pentadbiran Perniagaan Perkhidmatan Kewangan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Masya Allah. Yes. Okay, jadi sesuai lah orang kata dengan topik kita hari ni. Kita tengok pun Kak Far happy. Jadi memang sesuai lah untuk menjawab kupasan-kupasan tajuk kita pada hari ni. Jadi Kak Far, macam kita tengok sekarang ni kan, semua orang impikan satu perkara yang sama. Mereka semua nak bahagia. Yes. Tapi ada juga yang tak bahagia. Jadi bahagia tu apa sebenarnya? Adakah bahagia tu perkara yang kita boleh ukur? Contoh macam ada kereta mewah, bahagia. Ada rumah besar, bahagia. Ataupun bahagia tu perkara yang berubah. Perasaan yang berubah-ubah. Jadi apa dia Kak Far? Okay, thank you Husna. Okay. For me, bahagia ni subjektif untuk semua orang. Macam awak cakap tadi kan, boleh jadi orang yang nak rumah besar, itu adalah kebahagiaan dia. Okay, itulah ukuran dia. Ada orang dia nak kereta mewah, itulah ukuran dia. Tapi the truth is, saya belajar daripada kawan saya, which is dia selalu mengingatkan saya lah. At the end of the day, manusia ni dia nak hati yang tenang je. Hati yang tenang. For me, itulah kebahagiaan yang sebenar. Yang kita tak boleh nak ukur dengan orang lain pun. Kan? Macam, okay, kalau tenang macam mana Husna punya keadaan kan? Kalau saya macam ni pula keadaan saya tenang kan? So, the key is kalau nak bahagia, kena tenang. Tapi selalu orang susah untuk jumpa ketenangan tu. Sebab dia letakkan ukuran yang mungkin terlalu tinggi. Yang dia macam, dia tak boleh. Boleh ke tak sebenarnya kan? Kita sebenarnya kena pandai mengukur diri kita. Sebab tadi awak sebut ukuran tu kan. So, itu the key point lah kot saya boleh bagi tahu. Ada orang mungkin dia tak boleh nak agak. Atau dia tak boleh nak ukur macam ni kebahagiaan dia. Kan? So, for me, tenang. Dan ada cara-cara lah untuk macam ni kita nak menjumpai ketenangan. Tapi saya simpan dulu lah kot. InsyaAllah menarik, dah sabar nak dengar. Okay, baiklah Kak Far. Orang kata macam topik kita ni kan, bahagia tu sederhana. Tapi ramai yang masih tercari-cari. Bahagia tu sebenarnya macam mana? Macam mana nak bahagia? Tapi orang kata bahagia tu sederhana. Ya, sebenarnya kita ke yang merumitkan bahagia tu kan? Dia mungkin Kak Far boleh kongsikan lah konsep bahagia tu. Okay. Macam saya cakap tadi, kalau bahagia definisi saya adalah tenang. Okay, kalau boleh saya cerita sikit lah. Boleh kan? Story-story kan? Okay.
kalau nak kata tenang ni, bahagia ni, sorry. Saya ingat dululah waktu kita kecil kan. Bahagia. Kita kan kecil, budak kecil kan dia memang tak fikir apa-apa. Dia macam just enjoy life. Kalau budak kecil ni kan dia tak akan fikir risiko. Dia akan buat je apa dia nak kan. Dia akan rasa sakit bila dia dah tempuh kesakitan tu. Contoh dia main ataupun dia panjat meja kan, jatuh tiba-tiba kan. Dia akan rasa time tu. Itu waktu kecil. So bagi saya waktu kecil ni adalah zaman yang kau buat je apa yang kau nak kan. Okay. Macam saya cakap tadi, okay, kita yalah hidup membesar, bahagia dengan keluarga. Tapi ada satu tahun yang Allah uji kami sekeluarga kehilangan mak. Okay, itu 10 tahun yang lepas lah. Which is kehilangan mak kan. Kita boleh imagine tak kan kehilangan mak tu kan. Saya mula-mula nak terima kehilangan mak tu, saya pun tak tahu nak menggambarkan dia macam mana. Okay. Itu tahun yang kita kata, yelah sedih lah kan. Kan? You know kan? Okay. So, tapi kita tak boleh nak membandingkan lah kesedihan ni dengan rakyat dekat Palestin. Sampai sekarang, saya fikir macam, walaupun dia tak ada mak ayah, tapi Alhamdulillah syukurnya, kita dapat lihat depan mata pemergian diorang. Ada yang dekat rakyat sana kan, yang Palestin yang kehilangan mak ayah, ahli keluarga yang secara tiba-tiba kan kena bom dan sebagainya. So okay, kalau kita nak turn back cerita, okay, itu tahun yang kita sedih lah. So berbalik pada soalan awak tadi kan, susah ke kita nak, rumit ke kan kita nak cipta bahagia ni kan. Saya letak konsep sederhana juga. Selain tenang, kau kena bersederhana. Sebab at the end of the day, kita akan faham bahawasanya semua apa yang kita ada dekat dunia ni pinjaman semata-mata. Itulah yang saya belajar. Starting kehilangan mak. Okay, starting kehilangan mak, kita belajar rupanya tak kisahlah sejauh mana atau sedalam mana kita sayang seseorang tu. Kalau ditakdirkan oleh Allah, Allah nak ambil, Allah nak tarik, Allah boleh ambil bila-bila masa sahaja. Okay, so itu kehilangan mak. 4 tahun kemudian kehilangan ayah pula. Allah. So just imagine kan, macam mana kita nak lalui hidup tu kan. Orang lain raya ada mak ayah kan. Orang lain dapat pergi kenduri kan, ada mak ayah. So first saya boleh kata agak susah lah kan. Agak susah sebab kita nak adapt kehidupan yang tak ada mak ayah ni susah. Ni kita selitlah juga cerita apa yang saya lalui lah. Day by day kita belajar, kita learn untuk redha. Redha dengan apa jua keadaan ataupun ujian yang Allah bagilah. Dan memang saya selalu ingat pesanan Ustaz Abdul Somad. Kan? Yang terkenal di negara seberang. Ibadah yang tertinggi adalah apabila kita redha dengan apa jua yang Allah tetapkan untuk kita. Anything. Kehilangan ke, Allah bagi duit tiba-tiba ke. Ibadah tertinggi adalah redha. So saya belajar daripada kehilangan ni, tentang redha tu sangat mendalam lah. Day by day kita, rupanya Allah nak bagi something yang lain. Rupanya Allah nak bagi kehidupan yang lain. Saya dulu, kalau saya boleh cerita, kita ni orang Perak kan. Orang Ipoh kan. Kita orang kampung. Kita ni orang kampung. So, kita susah lah nak move on daripada hidup kampung tu. Kan, susah sangat. Tapi, yelah, bila Allah dah takdirkan, mak dah tak ada. First mak tak ada. Lepas tu bila ayah pula meninggal, kami semua menetap di Pahang. Sebab time tu kakak dengan abang ipar yang jaga. Kan. Lepas tu, bila dah ayah meninggal pula, kita orang terus berhijrah lah ke Selangor. Macam tu, duduk dengan abang. So adik-beradik kami semua duduk sekali lah dengan abang. So, susah lah Husna, susah sangat nak
nak accept yang kenapa aku kena duduk kat sini macam tu, faham tak? Selangor kan, you know, Selangor KL kan, dalam duduk dengan abang lah. tipikal fikiran orang adalah Selangor kan, busy, jalan jam dan sebagainya kan. Tapi day by day kita belajar di sebalik kehilangan tu, oh rupanya Allah nak bagi sesuatu yang beyond of our thought. Faham tak? Menjangkaui kita punya fikiran. Tak terjangkau di akal. Saya teringat lagu tak ke macam ni lagu dia? Bukan kau. Kerana tak tercapai akalmu. Tu lagu Liana penyanyi tu kan. Okay, so Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Walaupun kehilangan tu memang tak akan dapat sama, makna kata kehilangan tu tak akan diganti dengan perkara yang sama, which is kehilangan mak ayah, kita tak akan dapat yang sama, which is mak ayah balik, tak akan. Tapi Allah nak ajar kita supaya terima, reda. So kita berhijrah ke sini, dapat jumpa sahabat yang baik, InsyaAllah, dapat keluarga angkat yang baik, dapat duduk sekali dengan family. Ada orang kehilangan mak ayah, saya cakap, ada orang kehilangan mak ayah, mereka ditempatkan di rumah anak yatim. Ya. Tapi saya Alhamdulillah, kami walaupun tak ada mak ayah, kami still duduk sekali lah. Yelah, walaupun adalah gaduh-gaduh sikit kan. Tapi at the end, kita akan berbalik kepada family kita. Kan? Betul tak? So, Allah nak ajar supaya bila kita redha akan sesuatu tu, itulah bahagia kita. At the end, itulah bahagia kita sebenarnya. Selain kita nak hati yang tenang, kan? Terimalah dengan apa jua yang Allah takdirkan. Sebab macam saya cakap tadi, at the end of the day, dekat dunia ni tujuan kita adalah menuju ke hari sana. Betul tak? Betul. Ayat ni juga yang selalu saya pesan kat diri saya supaya tenang, redha, sederhana. InsyaAllah kita pegang 3 benda ni ke mana-mana sekalipun, InsyaAllah tak ada yang sukar lah kan untuk kita cipta bahagia. That's it. InsyaAllah. Saya Allah tak semua orang boleh lalu karya macam ni. Sebenarnya macam kita kena bersyukur lah lagi dah ada. Macam saya ada lagi mak ayah, Alhamdulillah kan. Tapi boleh kongsi sikit kan. Ini adalah cerita saya. Mungkin cerita Husna lain, ujian dia. Betul. Kan mungkin penonton semua cerita dia berbeza-beza. Mungkin orang kata rasa macam beratnya Fa lalui semua tu kan. Yelah, hanya Allah je yang tahu kan. Cuma saya nak khabar kat sini, kita tak boleh nak rasa kita je yang rasa susah. Itulah juga antara motivasi saya untuk teruskan kehidupan. Bukan kita je yang ditimpa kesusahan, kesedihan. Ada lagi yang teruk daripada kita. Contohnya yang saya sebutkan tadi, saudara kita di Palestin. Sampai ke hari ini kan tak berhenti kesengsaraan yang mereka lalui kan. So itu antara motivasi saya yang cakap tak ada yang lagi susah lah melainkan saudara kita dekat sana. So kita yang ada dekat sini, apa yang kita lalui ni, Allah tahu kita mampu. Antara ayat Quran yang selalu saya pegang juga, yang memang favourite kita lah. Saya sendiri personally, surah Al-Baqarah ayat 86. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan hambanya melainkan hambanya mampu. So, Husna ada dia punya kemampuan dia. Saya ada tahap kemampuan dia. Dan bila Allah takdirkan, contoh, Allah takdirkan aku akan ambil mak ayah kau ni, bermakna Allah tahu kita mampu. Kan? Mungkin Husna sendiri fikir ataupun penonton sendiri fikir rasa macam mana lah hidup tak ada mak ayah ni kan. Macam kalau aku pun tak mampu kan. That's it. Makna kata masa saya adalah masa yang Allah tahu saya mampu. Untuk akan datang kita tak tahu. So masing-masing punya inilah capacity of kemampuan tu je. Capacity of kemampuan tu untuk kita terima sesuatu. Nak kata rumit,
untuk cipta bahagia ni tak berni. Key point yang saya bagi tahu tadi lah. Tenang, redha, sederhana. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau orang kata setiap orang tu ujian dia berbeza. Berbeza. Tapi bila Kak Afar cerita kisah Kak Afar, saya teringatlah kisah Nabi Muhammad. Yang dia pun orang yang paling rapat dengan dia, Abu Talib kan. Betul. Bapa saudara dia meninggal. Tahun yang sama, isteri dia juga, Siti Khadijah. Sayyidatina Khadijah meninggal juga. Betul. Tapi dia pun macam, kenapa Allah buat aku macam ni kan? Tapi pada akhirnya Allah datangkan kebahagiaan, Isra Mi'raj. Yes. Kebahagiaan di sebalik tu. Jadinya kita ni setiap apa yang berlaku tu, insya-Allah Allah akan bagi juga kebahagiaan yang lain. Betul. InsyaAllah. Macam Husna cakap tadi pun, kisah Nabi Muhammad ni antara yang boleh jadi penguat lah. Kan sebab lahir-lahir je Nabi Muhammad ke dunia, tak dapat nak melihat wajah ayahnya kan. Lepas tu dengan maknya pula sampai umur 6 tahun je. Kisah Nabi ni saya tak adalah cerita secara spesifik waktu saya pentas akhir Karim Hidayat Muda Yadim. Saya memang bawa tajuk masihkah ada harapan. Mana kata harapan untuk mereka yang bergelar anak yatim. Saya bawa topik tu. So saya pun tak tahu dari mana datangnya keberanian untuk sampaikan topik tu. Tapi alhamdulillah Allah bagi kekuatan untuk menyampaikan topik tersebut lah. Macam tu. Alhamdulillah so far feedback daripada orang macam menusuk kalbu katanya. Saya Allah alam lah. Tapi so far okay. Saya yakin mesti dari hati, insyaAllah. Betul. So itu yang kita bawa topik tu. Kita selitkan kisah Nabi Muhammad tu yang rupanya bukan kita seorang je yang sedih kehilangan kan. Rupanya ada lagi yang ada susah. Ada yang kisah dengan kita. Jadi mungkin kalau kita bincangkan daripada side yang lain kan. Macam kita tengok sekarang ni teknologi makin canggih. Yes. Kita boleh nak akses. Maksudnya kita boleh tahu orang lain punya kehidupan macam mana. Macam sekarang ada platform TikTok, ada Facebook, IG kan. Jadi dan orang sekarang pun macam dah tak ada rasa segan untuk share. Semua dah macam jadi influencer kan. Share pasal live diorang. Kalau macam trend sekarang yang what I do a day macam tu kan. Tak ingat lain tu. Jadi kita tahu, kita boleh tahu okay dia ni ada kereta mewah. Jadinya kan ada rasa macam membandingkan diri sendiri. Yes. Kan kita tengok orang tu dah ada dah Honda Civic dah. Kereta dah mewah. Rumah dah besar. Suami pun handsome. Tapi bila dia tengok dekat dia tengok orang lain kereta Ferrari contohnya. Dia rasa aku tak cukup lagi ni, aku belum cukup kaya. Jadi benda tu macam mana kita nak hadapi keadaan sekarang ni? Keadaan yang kita boleh tengok orang lain macam tu. Sebenarnya tu macam efek jugalah rasa-rasa untuk kita bahagia tu. Bila macam Kak Afar pun tadi kata setuju kan yang bila nak bahagia tu ada kereta besar, rumah mewah. Inilah masalah kita ya. Masyarakat nowadays. Yang saya tak nafikan media sosial ni macam awak sebut tadi kan. Dia tanpa sepadan. Kau nak share lah benda kan. Berbalik kepada yang saya cakap tadi, inilah masalah manusia yang suka membanding-bandingkan. Allahu Akbar. Cakap pasal membanding-bandingkan ni. Saya ada seorang kawan lah. Yang saya boleh cerita ni sebagai pedoman je lah. Sebagai pengajaran pedoman. Yang dia selalu datang kat saya macam, Fah, macam ni tengok orang ni ada contoh saya tak ingat dah spesifik cerita dia, cuma tapi dia selalu ngadu kat saya. Contohnya, Fah, macam ni nak jadi macam ni, Fah, macam ni nak jadi macam Fah. Ya itu yang saya Allah, jangan jadi macam saya. Hanya Allah je tahu betapa teruknya saya. Macam tu kan. First of all media sosial sekarang ni sangatlah sakit sebenarnya. Kan? Sangat sakit. Which is macam-macam isu ada kan. Isu yang maaf saya sebut isu rumah tangga. Isu yang gosip ke, gaduh.
Itu side negatif. Side yang positif pula. Contoh dia terlalu kongsi kejayaan. Dia terlalu kongsi kebahagiaan. Boleh ke tak sebenarnya? Berbalik kepada diri kita. Apa tujuan kita sebenarnya kita berkongsi dekat media sosial tu? Maaf saya cakap mungkin ini juga antara dilema yang berlaku pada para influencer ataupun pengaruh. Which is dia akan diuji dengan niat dia. Dan itu juga apa yang saya lalui lah. Which is saya akan bertanya balik lah. Kan apa tujuan aku post ni contohnya. So berbalik kepada apa niat kita yang asal. Hadis pun ada cakap segala yang berlaku tu bermula dengan niat kita kan. Hadis ni mengajarkan saya lah juga, which is kena ada tujuan yang kukuh lah. Kenapa kau buat posting? Kenapa kau buat story ni? Kan. Dan saya Alhamdulillah sampai tu sekarang saya ada circle yang baik. Saya ada murabbi yang sentiasa mengingatkan. Itu yang saya selalu sangat ya Allah bersyukurnya yang tak terhingga, which is apa saya nak buat pun, contoh ada posting kita nak membicarakan satu hukum contoh, walaupun itu bukan bidang saya, tapi saya nak sampaikan dalam keadaan ataupun cara yang mudah difahami oleh masyarakat kan. So Alhamdulillah saya ada kawan yang boleh saya rujuk. Okay, ni betul tak? Ada apa-apa yang salah tak? Dan ada apa-apa yang nak dibaiki tak? Saya start masuk Akademi Da'i Muda Yakin tu lah. Saya belajar more deep. Kan macam kita nak menyampaikan sesuatu tu dengan cara yang mudah. Sebab saya mula berkongsi dekat media sosial atau yelah nak kongsi benda-benda baik ni starting PKP. Starting PKP. Lepas tu kita join satu circle influencer muslimah. Kita nak melahirkan influencer muslimah lah. Ada kawan-kawan yang memang dah berjaya lah followernya kan. Saya je yang tak istiqomah kontennya kan. Sebab time tu waktu campus tu, time PKP tu saya masih belajar. Kita terlibat dengan kepimpinan. So tak nak saya kena fokus ke pimpinan saya. Instead of kita nak fokus kepada urusan influencer ni kan. So bersyukurnya saya ada circle yang baik. Dan saya cakap tadi murabbi saya antara yang saya selalu tabik hormat lah. Dan dia tak tinggal. Starting saya jadi penyampai radio ni kan. Bukan starting penyampai radio. Waktu saya Akademi Da'i Muda Yakin lagi sebenarnya. Lepas tu dah habis. Lepas tu sambung pula penyampai radio. Murabbi yang sama. Dia selalu mengingatkan saya dan juga kawan-kawan. Nak tak nak dunia sekarang kita memang tak boleh tinggal media sosial. Kita kena jadi someone yang diajar dan juga mengajar. Diajar tu maksudnya kau terimalah nasihat teguran daripada contohnya murabbi kawan-kawan. Ada salah buat baiki. Okay, mengajar kita kena didik mereka. Kita tak boleh tinggalkan mereka dekat media sosial. Okay, so berbalik kepada tujuan tadi. Okay, saya pun day by day kita akan keep asking, apa tujuan kau nak buat konten? Apa tujuan kau nak jadi influencer? So lama kelamaan, okay, saya baru tahu ataupun saya baru sedar. Okay, tujuan aku nak buat ni adalah ini. Nak tahu ke tujuan ni? Kan? So big why saya, kalau saya boleh cerita kenapa saya nak kekal, tak adalah kekal pun. Like kita macam nak jadi orang yang memahamkan orang lain lah. Antara tujuan dan big why saya nak jadi sumber inspirasi untuk orang lain. Itu je, saya tak lebih daripada tu lah. Which is inspirasi apa? Ikutlah berpakaian baik kan, berpakaian sopan. Kita nak inspire others. Itu pun ujian juga tu kan. Maknanya kata nak buat konten ni tak apalah agar itu pun antara ujian-ujian bisikan-bisikan syaitan je. Okay, tapi kita turn back balik. First of course lah kena apa, buat kerana Allah. Tapi apa di sebalik kerana Allah tu apa? Okay, aku nak jadi seseorang yang boleh jadi inspirasi untuk orang lain. Inspirasi untuk apa? Okay, itu persoalan dia. Inspirasi untuk orang lain berubah. Nak dapatkan
kebaikan, nak dapatkan ilmu. Walaupun tak banyak pun, sikit pun jadilah. So, itulah. Ataupun inspirasi untuk apa lagi? Macam saya sendiri, wanita, kehidupan, family. So, saya pun nak jadi seorang yang memberi semangat untuk orang lain. Which is walaupun dah tak ada mak ayah, kau still boleh hidup. Saya masuk sikit starting tak ada mak ayah ni, kita akan berfikir tau, macam ni lah aku nak teruskan kehidupan. Itulah yang selalu saya fikir. Macam ni aku nak makan. Macam tu. Macam ni aku nak hidup ni. Kan? Biasa, yelah, orang lain mak ayah lah tanggung diri kan. Tapi, aku sendiri ni kena tanggung diri sendiri ni kan. Itu semua dengan izin Allah. Sampai sekarang, kalau tanya saya macam mana boleh teruskan hidup, dengan izin Allah. Kan mak ayah tu pinjaman saja. Betul lah. Mak ayah tu pinjaman. Tak semestinya ada mak ayah kau tak boleh tak ada mak ayah kau tak boleh hidup. Tak semestinya. Kan, sebab ada orang ada mak ayah, ada pula ujian yang lain which is mungkin tak tanggung mereka ke apa dan sebagainya kan. Itu side lain lah. Alhamdulillah sampai sekarang kan. Okay, so berbalik pada topik tadi. Itulah. Kena ada tujuan sebenarnya. Kenapa kau nak berkongsi dekat media sosial? Kenapa kau nak share life kau? Kalau tanya saya, itulah. Buat kerana Allah, jadilah sumber inspirasi dekat orang. Dan insya-Allah sebenarnya dalam nak menjadi sumber inspirasi ni, saya niatkan insya-Allah apa-apa saja yang saya post dekat media sosial tu untuk menjadi saham akhirat untuk diri saya dan juga menjadi saham akhirat untuk mak ayah saya. Mudah-mudahan apa kebaikan yang kita buat ni, mereka juga dapat tempias kebaikannya. Macam tu lah. Itulah yang selalu saya ingatkan. That's it. Masya Jawab ke? Jawab, insya-Allah jawab. Jadi bila Kak Afra kata berkaitan inspirasi tu kan. Maksudnya bila kita inspirasi orang, so kita kena ada something untuk kita inspirasi dia. Menginspirasi. Jadinya bila tadi Kak Afra cerita berkaitan dengan ada murabi, ada sahabat-sahabat yang baik kan. Pada saya, benda tu berlaku juga kat saya. Sekiranya memang pada saya sendiri kan, peribadinya memang semua orang pun kena ada macam tu. Maksudnya diorang kena ada rujukan diorang untuk check and balance. Yes. Dan macam tapi yelah orang pun berbeza kan. Keadaan orang berbeza. Tapi mostly mungkin macam saya sendiri busy juga dengan kepimpinan ataupun kerja kan. Dan kita jarang balik rumah kan. So kalau macam saya dah letak pembahagian dah. Kalau benda yang negatif, benda sedih, benda masalah, saya akan cari kawan-kawan. Saya akan cari kawan-kawan ataupun asatizah yang saya rapat kan, senior. Untuk saya kongsikan cerita, minta pandangan. Kalau yang bahagia-bahagia, maksudnya bila kita boleh berpeluang jumpa mak ayah, adik-beradik, bahagia sahaja. Saya macam tu. Saya tak suka share masalah dekat family. Sebenarnya nak jumpa dia orang tu susah. Yes, macam faham. kita jauh kan. Macam sekarang duduk nilai Selangor, mereka kat Pahang. Jadi bila nak balik tu susah. Bila jumpa tu jarang lah kan. Setahun sekali, 2-3 kali. So bila dapat jumpa tu kita nak capture moment yang bahagia-bahagia je. Betul? So tapi perjalanan orang lain-lain lah kan. So macam tu lah. Jadinya untuk mungkin yang terakhir lah kan Kak Fah. Mungkin Kak Fah boleh kongsikan macam mana kita nak ikhlas tu daripada pengalaman Kak Fah, kehilangan family, parents kan. Macam mana nak ikhlas tu? Saya yakin susah. Saya pun sendiri macam sekarang ni kan, even ada lagi mak ayah ni fikir macam mana nak macam Kak Fah cakap dia, macam mana kalau ibu tak ada dah, aku nak buat apa yang aku perlu buat dulu. Kalau ayah tak ada, macam mana? Okay. Allah. Saya straight to the point lah. Ikhlas tu wujud apabila kita dah tak tanya satu apa pun mengenai apa yang kita lalui. Which is, contoh, tak ada mak ayah. Macam mana nak ikhlas? Apabila kau rebel, kau tak payah tanya dah soal aturan Allah ni. Which is, macam mana nak menentukan ikhlas tu apabila kau rebel dan that's it. Sebenarnya,
Itulah timeline yang Allah dah susun. Siapa kita nak bertanya ataupun nak menidakkan takdir, which is kenapa mak ayah aku tak ada, macam mana aku ni, kan, tak perlu pun. Tapi saya tak nafikan, dia tak semudah itu. Kita manusia biasa, kita akan rasa macam susah lah, macam ni kan. Tapi day by day, doa lah. Antara key point yang lain yang saya pegang, susah ni kan, ya Allah, macam nak redha ni kan. Berbalik kepada fitrah kita, hamba yang lemah, kita tak ada apa-apa. Macam mana kita nak minta kekuatan tu? Doa pada Allah. Orang selalu tanya, macam mana Fah kuat? Ni, family kuat macam ni. Saya tak ada apa-apa rahsia pun. Saya pun tak tahu nak kongsi rahsia apa. Melainkan, semua apa yang Allah bagi ni, atas izin Allah. Kan? Macam ni Fah kuat, atas izin Allah. Saya tak ada apa-apa rahsia pun. Macam tu. So, apabila kau ikhlas, tak ada apa-apa yang kau nak risaukan. Macam tu. Tak ada apa-apa pun yang kita rasa macam cemas, kan? Kita rasa macam manalah kehidupan akan datang ni kan? Tapi bila kita ikhlas, kita jalan je. Just go with the flow. Macam tu lah. Just go with the flow yang okay, apa-apa yang Allah dah atur ni, itulah yang terbaik. Dia tak semudah itu. Dia kadang-kadang manusia ni dia kena lalu dulu. Hadap dulu. Atau cara yang lainnya, kalau kita boleh bagi analogi yang lain lah. Solat. Susah sangat nak solat ni kan. Tapi saya belajar tentang keikhlasan ni pun ada, saya tak ingat, tapi ada asatizah lah yang berkongsi. Ikhlas ni datang apabila kita paksa diri kita kan. Contohnya solat tadi lah. Macam mana kita nak ikhlas dengan solat kan? Dia datang melalui dengan kepaksaan. Macam mana kita nak ikhlas ni tutup aurat? Kadang-kadang kita kena paksa. Kita kena mula dulu. Okay, mula dengan resort dulu. Kan? Tak mampu turun labuh, tak apa. Allah faham. Sebab manusia ni dia tak boleh drastik terus kan. Dia kena satu-satu, baru dia treasure the moment. So, mula satu-satu pakai resort, pakai stocking. Lepas tu slow nak melabuhkan tudung. Slow cari bidang yang besar sikit. Macam tu. InsyaAllah dengan keterpaksaan tu, hadirnya ikhlas yang kita tak sedar pun. Oh, aku dah ikhlas. Kita tak akan persoalkan. Kita tak akan duk cakap, mana ikhlas aku ni? Dia macam, sebenarnya kita kena lalu dulu. Barulah kita akan jumpa keikhlasan tu. So, sama juga. Macam kilang yang tadi kan. Terima je. Lalu je. Ya, sebab berbalik kepada ayat Allah tadi, Allah tahu kau mampu ni. Jalan. That's it. So, berbalik pada soalan awak tadi yang media sosial tadi kan. Mungkin saya tak berapa nak jawab sikit. Ada point which is berbalik kepada tujuan apa yang kita nak kongsi. First. And second, kena ingat bahawasanya dunia sekarang memang semuanya viral. Satu. Dan mudah juga kita nak jadi viral. Nak jadi terkenal kan. Dulu, kalau jadi pelakon tu, itu memang betul-betul terkenal dah. Kan? Penyanyi itulah cara terkenal. Tapi untuk sekarang, hanya menggunakan handphone sahaja, dah boleh jadi famous. Berbalik kepada tujuan kita. Apa tujuan kau nak jadi viral? Apa tujuan kau buat posting? Apa tujuan kau nak jadi influencer? So, kongsilah benda-benda yang baik. Kalau tak nak jadi orang yang toksik di media sosial ni, bagi saya, kongsilah benda-benda baik. Jangan mengejar populariti sampai kita lupa kebahagiaan yang sebenar. Kebahagiaan sebenar apabila kita betul-betul jelas, terang dengan apa yang kita nak buat. InsyaAllah kebahagiaan yang sebenar tu Allah bagi dengan mudah ni. Itulah Allah alam. Mungkin yang terakhir mungkin Kak Fah boleh bagi nasihat lah kepada kami yang mendengar ni untuk kekal bahagia. Kekal bahagia
Saya ada teringat satu kata-kata, tengok cerita Kung Fu Panda tak? Okey, tengok. Saya selalu tinggalkan kesanan ni, kata-kata daripada Master Owe. Pergilah mana-mana forum pun, saya akan tinggalkan kata-kata daripada Master Owe ni kepada Kung Fu Panda tu. Kata-katanya berbunyi begini. Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That's why we call it as a present. Which is, semalam tu sejarah. Mungkin ada dalam kalangan kita, ada kenangan pahit. Ada kenangan yang tak dapat dilupakan. Tak sangka aku dapat kena tempuh ujian ni. Kan? Onak dan duri, badai semualah kan. Itu semua sejarah, tinggal sejarah. Ataupun kita yang dulunya orang yang teruk, orang yang senang cerita bukan manusia lah kan, kata-kata kasarnya kan. Tak nampak macam manusia. Itu sejarah. Kita tak boleh nak patah balik dah. Waktu, jam, kita boleh patah balik ke? Tak, mana boleh setting. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 11.45 macam tu kan. Tak apalah, aku nak patah balik pukul jam 10.45. Boleh? Tak boleh. Itu semua kenangan. Kena pindah negara. Ikut kalau berkemampuan. Dan saya teringat ada satu lirik lagu. Saya tak ingat apa yang tajuk dia. Cuma nyanyian daripada Datuk Ramli Sarip dan juga Khadijah. Apa yang nama penuh tak ingat. Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa, meniti arus angkara. Masya-Allah. Lirik tu, ya Allah. Dia menusuk kalbu lah. Menusuk kalbu. Betul lah. Sejarah mengajar kita. So, yesterday is history. Back to the kata-kata tadi. Tomorrow is a mystery. Kita tak tahu apa yang akan berlaku kan. Orang selalu duk sibuk. Ataupun duk fikir. Apalah besok aku dapat makan ke tak Contoh orang yang kerja sendiri ke apa kan. Ataupun niaga sendiri kan. Macam mana lah perniagaan aku ni laku ke tak Kita selalu duk fikir sampai timbulnya anxiety. Sampai timbulnya depression yang tak perlu pun sebenarnya untuk kita fikir. Kan. Alah, kau cakap senang lah Fah. Cuba kau duduk dulu. Ayat ni selalu je kita dengar kan. Tapi sebenarnya kalau betul-betul kita yakin dan percaya takdir Allah tu. Kan. Benda ni pun saya pupuk juga. Saya tak nafikan. Susah juga sebenarnya. Dia kena pupuk. Kan. Kakak saya lah dia selalu macam duk fikir lah kan. Ira, mana kamu dapat duit ni? Banyaknya kamu belanja contoh lah kan. Contoh kan. Atau yelah saya ni nak kata freelance ke tak boleh lah kerja freelance dan juga kita kerja dengan pay radio tu kan. Untuk sekarang ni yelah kerja freelance kan dia akan bergantung dengan rezeki kan. Saya fikir bila kau yakin dan percaya rezeki Allah, bila kau yakin bahawasanya bila kau sedekah dengan sesuatu amount kan, bila kau sedekah kan Allah akan tambah lagi nikmat kan. Betul tak? Sedekah dan juga syukur. Bila kau syukur, Allah akan tambah lagi nikmat. So, jangan terlalu push diri kita untuk fikir macam manalah akan datang untuk hidup kita ni. Sederhana je. Boleh fikir tapi sederhana je. Kita boleh susun. Kan? Kita boleh plan apa perancangan masa depan kita kan. So, tomorrow kita tak tahu. Sangat misteri. But today is a gift. Sama balik kata-kata daripada Master Uwe. But today is a gift. Hadiah daripada Allah. Hadiah Allah bagi kita hidup sampai ke hari ini. Kalau tak, saya tak dapat jumpa Husna hari ni. Kan? Hadiah untuk kita bertemu dengan penonton. Apa lagi? Hadiah untuk Allah bagi kita nafas, mata untuk melihat, kudrat untuk bergerak, kaki untuk melangkah. Itu semua hadiah yang kadang-kadang kita tak terfikir pun. Betul lah. Betul lah. Air dapat kita minum. Makan makanan ni. Today is a gift. Hari ni adalah hadiah yang di mana kita perlu bersyukur bahawasanya bersyukurlah sampai sekarang kita dapat hidup. Saya akan selit balik dengan kehidupan rakyat kita dekat Palestin. Ada yang berfikir kan. Ada yang berfikir sampai saya tengoklah video dia rasa malang dia hidup.
Dia rasa malang hidup. Pelik tak ayat tu? Kan, saya rasa malang betul hidup hari ni. Makna kata dia nak apa? Dia nak mati. Sampai macam tu sekali rakyat Palestin berfikir. Saya macam, wow. Macam tu. Masya Allah. Betapa mereka naknya jadi para syuhada tu. Kita mampu tak fikir macam tu? Saya mempersoalkan persoalan ni pada diri saya. Mampu ke tak aku nak fikir sampai macam tu? Tapi itulah kekuatan mereka. Jadi, itu hidup mereka. Saya bukan nak jadikan mereka sebagai objek yang terlalu nak dijadikan contoh. Cuma nak katanya, kita dapat hidup hari ni bawah aircon, kan, bawah dalam bangunan dan sebagainya. Allah besar rahmat dah. Itulah. So, hari ni jalan sahaja kehidupan seperti biasa. Kan? Yakin dan percaya bahawasanya Allah tu maha baik. Allah tu maha baik. The key point saya tekankan balik, tenang. Tenang ni kawan saya memang selalu pesan. So, ulama' pun memang pesan lah pada diri kita supaya tenang. Dan Islam mengajarkan kita untuk perbanyakkan duha. Kawan saya jugalah pesan banyakkan duha, insyaAllah. Jalan-jalan sempit, jalan-jalan yang sukar, Allah akan datangkan dengan cara ni untuk dimudahkan urusan dia. Tenang, redha, terima sahaja. Kan, terlanggar kereta, terima sahaja. Ini pun ujian juga ni. Saya nak cakap ni. Ujian ni. Tapi nak katanya, redha. Apa sahaja yang kau terima, apa sahaja ujian yang kau hadapi, terima sahaja. Ketiga, sederhana. Sederhana sahaja. Tak perlu terlalu meletakkan ekspektasi yang sangat tinggi. So, orang kata apa? Terlalu berharap, kita akan kecewa kan? Berharap saja pada Allah. InsyaAllah. Itu sahaja. Saya bila Kak Fah cakap pasal yakin dan percaya tu, saya teringatlah kisah Nabi, kisah Saidina Ali dengan isterinya Fatimah Az-Zahra. Mereka kan antara yang hidup miskin lah, sederhana, tidur dengan beralaskan tikar sahaja. Jadi ada satu hari tu Fatimah Az-Zahra ni dia jumpa ayahandanya lah, Nabi Muhammad SAW. Dia minta seorang pembantu. Okay. Kisah tu kan. Jadi apa Nabi Muhammad jawab, Nabi Muhammad sabda, maukah kamu aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Apa dia? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Jadinya mereka ni terima benda tu dengan hati yang terbuka, dan pada akhirnya mereka bahagia. Zikir tenang. Zikir Fatimah. Mereka tenang, dan sebabnya mereka yakin Allah dah susun yang terbaik dah untuk mereka. Walaupun hidup mereka ni serba kekurangan. Jadi kiranya untuk para pendengar kan, kita boleh amalkanlah zikir Fatimah ni. Sebenarnya Nabi Muhammad dah tinggalkan banyak perkara dah kan untuk kita hadapi ujian-ujian dalam hidup kita ni kan. Dan insyaAllah dan sebenarnya bila Kak Fah sebut berkaitan dengan Palestin tu kan, yang hari tu yang gencatan senjata tu kan, dan pada esoknya tu terus berubah Palestin tu kan. Terus diorang berniaga, tiba-tiba rumah dah cantik. Maksudnya diorang dah bersedia. Diorang sentiasa bersedia untuk bahagia. Dan bila diorang kena bom semua tu pun kira tak ada, diorang kata macam diorang macam redha lah kan bila macam tu. So macam kalau nak kata kita punya ujian ni dah cukup berat, sebenarnya orang lain pun berat juga. Sebenarnya kehidupan kita hari ini, contoh kehilangan, contohnya apa lagi, kebahagiaan, kisah dulu dah mengajar kita dah. Tinggal kita je nak menghayati kisah tersebut. Contohnya di Pulau Adik-Adik, kisah apa? Kisah Nabi Yusuf. Betul. Ditinggalkan suami, kisah apa? Kisah Singgah suami, Siti Hajar dan juga anaknya, Nabi Ismail kan. Allah perintahkan Ibrahim untuk bergerak. So banyak lagi sebenarnya, tinggal kita nak mendalami kisah-kisah tersebut lah. Supaya itulah
kekuatan kita. Antara yang lainnya, kita boleh belajar juga sebenarnya untuk dapatkan kekuatan, untuk dapatkan sumber inspirasi daripada kisah-kisah yang itu. InsyaAllah. Saya kira itu sahajalah daripada kami. InsyaAllah semoga memberi manfaat lah kepada para pendengar, penonton semuanya. Dan jangan lupa saksikan next episode podcast.